dah sihat kan? Alhamdulillah. Farida, rumah ni sama macam dulu lagi. Cik Eka tak ada, rumah ni sunyi lah. Cik Eka, minum? Tak apalah, saya pergi solat dulu. Nanti Mak Beda sediakan lah. Ya? Alhamdulillah. Angka masih tak berubah lagi kan? Apa yang tak berubah, Kang? Yalah, masak sendiri, makan sendiri, duduk seorang-seorang. Nampak gaya sampai bila-bila angka macam ni juga. Kenapa kau balik ke Kuala Lumpur ni? Saja nak melawat angka, lindungan angka. Haikal. Kamu jangan nak buat lawak, Haikal. Kalau betul-betul kamu nak tengok uncle, kamu balik dan bekerja di Kuala Lumpur ni. Hari-hari, siang, malam, pagi, petang, kamu boleh tengok muka uncle yang handsome ni. Linda macam mana kan? Lepas 2 hari, kamu putus tunang, uncle dapat tahu yang dia ada keluar dengan lelaki lain. Ayah dia macam mana? Ayah dia. Betul juga apa yang kamu cakap. Dia sebenarnya nak harta kamu aja. Tapi sekarang ni dia susah sikit. Penyagaan dia jatuh. Itulah saya selalu cakap dengan Angka, tapi Angka asyik je nak gaduh dengan saya. Tapi yang Angka rasa pelik sikit, kenapa kamu boleh pecat kawan baik kamu tu, Silan? Saya bukannya niat buruk nak pecat dia ke apa kan. Tapi takkanlah saya nak tengok syarikat hasil titik peluh saya dengan Angka dirosakkan oleh kawan katanya. Dia kat mana sekarang Kak? Angka sini tak tahu dia di mana sekarang. Cuma yang Angka tahu, dia marah sangat dengan kamu. Manusia Angka. Takkan mengaku salah dia, Pak. Tapi sentiasa tuning jari pada orang. Itulah manusia. Dah balik. Aku dah jumpa dah budak ni. Dia dengan satu Muhammad ni. Tapi apa yang aku nampak, dekat dahi budak ni ada cop buaya. Kau dah lepas yang budak tu. Kau tunggu aku sampai. Baik. Kal, aku dah jumpa saudara kau ni. Mana budak? Tak apa Kal, kau tunggu dekat sini dulu, biar aku pergi settle. Okey, pergi settle. Apa hal ni? Ini saudara aku. Bila masa saya saudara awak? Bukan saudara. Sebelum aku pecahkan muka lu, baik lu belah. Aku ni tak pernah sabar sangat ni.
Sekarang ni dia kau punya kan? Boleh. Terima kasih banyak, Boleh. Dah hal lah bro. Aku tak tahu nak balas macam mana jasa kau. Kawan-kawan lah. Masih ada ya? Alright. Abang buat apa kat sini? Abang nak bawa Seri balik kampung. Saya tak nak. Saya suka kat tempat sini. Seri, tempat ni tak sesuai untuk Seri. Saya tak nak. Sini Siri bebas. Tak ada siapa pun marah Seri. Seri ni bukan tempat Seri. Tempat Seri adalah bersama dengan ibu bapa Seri. Habis tu ni tempat siapa? Ha? Kenapa abang tak boleh terima cinta Seri? Apa yang kurang Seri ni? Tak ada apa-apa yang kurang pada Seri. Habis tu kalau Seri tak ada kurang apa-apa, kenapa abang tak boleh terima cinta Seri? Macam inilah, Seri. Kita buat satu perjanjian boleh? Apa? Kalau abang cerita kat Seri, kenapa abang tak boleh terima Seri? Seri janji dengan abang sekarang Seri akan balik kampung bersama dengan abang. Boleh? Masuk Seri. Inilah rumah abang, Seri. Abang tinggal seorang-seorang kat sini? Kenapa abang tinggal semua kemewahan abang? Dan abang tinggal kat kampung yang tak ada apa-apa tu bang? Cari Seri. Cari Seri? Hanya cinta padamu. Abang tak lama lagi atas dunia ni, Seri. Apa yang abang cakap ni? Saya tak faham. Seri, sebenarnya abang bukan anak Mak Jah. Habis tu abang ni siapa? Daripada abang kecil, abang dikurniakan dengan kemewahan, duit, segala-galanya. Tapi apa yang abang tak ada? Kasih sayang. Tapi abang, bukankah wang ringgit boleh memberikan segala-galanya untuk abang? Ya, memang betul apa yang Seri cakap. Wang ringgit boleh bagi kesenangan, kemewahan dan apa-apa yang kita nak. Tapi dalam keadaan abang tak, Seri. Baru-baru ni abang disahkan mengidap penyakit yang tak dapat disembuh dengan wang ringgit. Dan selama abang hidup atas muka bumi ni, abang tak pernah terfikir nak buat baik. Tiba-tiba abang terbaca pasal Mak Jah dan abang rasa dah sampai masa. Jadi sebab itulah abang mengaku abang sebagai anak Mak Jah untuk dia mendapat kasih sayang seorang anak. Berapa lama lagi abang? Tak lama je lagi. Beberapa bulan je lagi. Jadi sebab tu abang habiskan wang ringgit abang? Abang bagi dekat orang?
Bila abang kenal agama abang, abang cuba buat terbaik apa yang agama abang ajar. Macam mana cinta Kak Sofia pada abang? Buat apa abang terima cinta Kak Sofia kalau abang tak mampu bahagiakan dia? Cinta abang pada Kak Sofia? Abang tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin ni semua rahsia Allah.